So right guys, selamat petang guys. Hari ni 31 hari bulan Disember. Yang mana kita akan sambut apa? Kita sambut Deepawali. 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 Kita akan sambut tahun baru 2026. Yang ni antara setup lah. Malam ni kita ada buat BBQ, ada kambing lebih kurang 2 ekor kambing. Dengan lebih kurang 10 ekor ayam yang mana kita akan makan malam ni, dan penyediaan lah makanan, ketel kerang, dah banyak lah lagi yang bakal share dekat korang nanti di sebelah malam. So di kawasan sini kita set up vibe dia seperti taman guys. Vibe seperti taman, yang mana vibe ni juga dia orang boleh lepak-lepak santai lah duduk dekat sini. Partisipan hampir 100 orang malam ni, yang abang invite semua ahli-ahli grup motosikal abang sahaja dan abang punya business partner. Kat sini korang tengok memang nice lah dia punya vibe kan. Nampak tu. Oh, kat situ dengan bakar semua kan. So di bahagian bawah pun dia orang boleh duduk bersantai makan guys. Santai makan. Dan kalau tengok di sebelah wing A rumah abang ni, kita juga set up ala-ala garden guys. Nice. So diorang yang datang boleh duduk di sebelah wing A atau wing B, bersantai, makan, lepak dan berkaraoke malam ni. Lepas tu kita juga ada sesi tengok movie, tengok pengwayang. Lepas tu ada game, ada cabutan bertuah dan sebagainya. So apa pun stay tune untuk update abang untuk part 2 guys.